ni saya punya resume. Saya punya detail semua ada dekat dalam ni. Baiklah, biar saya cek dulu. Boleh bos. Okey, resume awak baik. Saya terima awak sebagai intern di sini. Esok awak boleh mula kerja. Okey bos, thank you. Saya buat kerja dengan sebaiknya. Terima kasih bos. Okey, selamat pagi semua. Pagi ini saya akan memperkenalkan seorang intern baru di syarikat ini. Okey, Danis, silakan mengenali diri awak. Nama saya Danis. Saya dari College Community Kuala Lengan, Cawangan, Sepang. Oh, hai Danis. Saya Asia. Selamat datang di syarikat kami. Hai Kak, saya Danis. Okey, hai Danis, saya Fitri. Halo bang, saya Danis. Selamat datang ke syarikat kami. Okey bang. Kami akan memberikan bimbingan yang baik kepada Danis untuk intern ni. Okey, Kak. Semoga Danis dapat bersama kami dengan lebih baik. Betul? Okey bang, boleh. Kami akan lebih banyak tunjuk ajar kepada Danis. Harapnya Danis selesa lah di sini. Okey Kak, thank you. Weh Danis, kau busy tak? Sikit bang. Boleh tolong saya tak? Tolong apa? Tolong setekkan dokumen saya ni. Boleh bang, nanti saya printkan. Kalau boleh saya nak bertanya tau, secepat mungkin. Okey bang. Nanti Okey, boleh ya? Okey, boleh. Okey, baik. Ya saya. Saya dah print. Okey. Jangan saya servis. Weh Danis, kau banyak buat salah ni. Kau tengok ni. Tadi aku minta suruh pilih warna apa? Warna hijau kan? Nampak warna kuning eh? Bukan tadi yang kita nak bawa gitu. Tak ada, awak salah buat ni. Dan lagi satu, saya minta 5 line. Kenapa awak pilih 2 line je? Tadi abang ni 2 line. Tak ada, awak banyak buat silap ni. Ambil, buat balik. Bang, tadi bang. Tak ada, saya boleh. Dia dah buat gini, buat balik. Pergi. Weh Danis, aku dengar cerita lah. Budak Eden dapat duit elang awal, betul ke? Tak ada bang. Mana ada? Ya. Tak ada bang. Tak nak belanja aku makan ke? Belanja belikan untuk makanan untuk aku ke? Aku lapar ni. Saya pun tak ada duit bang. Alah, pinjam lah family awak ke, kawan awak ke, yang boleh bantu awak. Kejap bang. Bang, sekarang saya pun tak ada duit untuk makan. Alah Danis, banyak alasan lah. Tolonglah saya pun lapar juga. Saya pun lapar tapi duit tak ada bang. Tak apa. Kalau awak tak berikan saya makanan, saya report kat bos yang awak ni malas buat kerja, tak buat apa-apa, senang-lenang dan semua. Tapi bang, saya tak buat salah pun. Tak ada, awak kena hormat saya. Saya ni dah lama kerja kat sini. Awak kena ikut cakap saya. Awak tak belikan makanan untuk saya report kat bos ya. Okey bang, nanti saya fikir. Kalau boleh saya nak ajak pergi. Saya tunggu saya kat bawah ya. Okey, bye. Okey. Bye. Kenapa Fitri cakap macam tu dekat Danis? Tak boleh jadi ni. Kena bagi kat bos. Tak baik betul dia tu. Weh Danis, Ya bang. boleh tolong tak? Tolong apa bang? Besok aku cuti, ada hal ni. Okey. Aku ada satu kerja untuk kau ni. Buatkan report untuk aku boleh tak? Itu apa bang? Tak banyak pun, sikit je ni. Report ni kalau boleh aku nak esok lah.
Tapi bang, bos yang bagi kerja banyak. Apa persiapan tu? Tak ada tapi buat juga sikit je. Dia tak ada susah mana pun kau boleh buat. Kau kan pandai intern kan. Tapi bang, ada kerja yang kena buat. Hari ni saya kena selesaikan. Tak apa, kerja ni esok boleh buat. Sebab benda ni hantar untuk esok. Kerja ni lama lagi nak siap. Tak apa lagi, kalau dah habis cuti aku tolong kau sikit kerja tu. Okay, boleh? Okay bang, nanti saya siapkan. Okay, kau yang bagus lah Danish. Okay, gerak dulu. Bye. Fitri ni apa dia kacau lagi dengan intern tu? Boleh jadi ni, kena bagi job bos. Biar bos tahu perangai sebenar dia. Apalah. Fitri, Kenapa? kau kenapa? Aku tak kau macam bully si Danish kat intern tu? Mana dah aku bully? Aku bagi dia kerja je. Kerja apa? Macam bully siap beli makanan bagai. Tak adalah. Aku ni macam dia cakap nak bagi dia punya kerja, tak nak dia duduk senang. Tengok masa aku ni, aku banyak buat kerja. Dia macam jujur. Masa-masa macam tak perfect lah dengan dia. Kau jangan Fitri, aku report saja kat bos. Kenapa tak report pula? Ni dah melanggar undang-undang. Aku dah mau kerja kat sini, kau nak report aku. Kau tak tahu lah aku ni baik orang ni. Tak ada, kau tak baik. Kau tak sayang aku? Tak. Ikut kau lah. Assalamualaikum puan. Saya nak buat aduan sikit tentang Fitri, staff kita tu. Apa dia tu Asia? Saya tengok dia tu bully budak intern yang si Danish lah. Mentang-mentang lah dia senior, dah kerja lama kat sini, boleh bully pula. Ya ke awak ni? Boleh percaya ke? Bos tak percaya saya ada bukti. Bos tengok video ni betul-betul. Nampak jelas yang Fitri tu bully si Danish. Kesian saya tengok si Danish tu bos. Apa kata bos yang tegur dia. Kalau bos tegur dia, mungkin dia dengar. Lepas ni tak apa dah. Iyalah. Tak apa. Nanti saya panggil dia untuk bincang perkara ni. Terima kasih Asia sebab beritahu saya. Kalau tak, saya tak tahu staff intern kita kena bully. Sama-sama bos. Saya harap bos ambil tindakan yang secepat mungkin. Ya saya bos. Saya dengar awak bully staff intern kita. Betul ke? Saya tak bully. Saya ajar dia dengan cara bagus. Bos ni cakap suruh ajar dia lebih bagus. So saya ajar cara baik. Cara nak lebih faham tentang syarikat kita ni. Tapi saya dah tengok dah video bukti yang si staff lain ambil. Saya nampak dah perangai awak macam mana. Mana buktinya saya tengok? Ni buktinya. Mana saya tengok? Alamak bos. Macam ni lah. Saya ragu saya bersalah. Saya bully Danish. Saya betul-betul minta maaf. Saya janji tak buat lagi kat Danish. Awak bukan patut minta maaf kat saya. Awak kena minta maaf kat Danish. Danish ni baru masuk sini. Kesian kat dia. Danish, saya minta maaf atas perbuatan saya selama ni. Saya bully awak. Saya suruh buat report awak. Saya suruh beli makanan dan lain-lain lah. Harap awak maafkan saya. Saya pun minta maaf apa-apa saya buat kesalahan. Okey, terima kasih Danish. Saya harap perbuatan ini tak berulang lagi lah dalam syarikat kita. Boleh? Boleh bos. Saya tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Okey, saya percayakan awak berdua. Harap lepas ni berdamai dengan baik. Boleh? Boleh bos.